Jangan ragu bila pulang, daku tentu datang bercanda. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan maksud kraft tangan. A. Seni melukis tangan. B. Peralatan teknologi moden. C. Rekaan seni banner tradisional. Dan D. Warisan seni yang dihasilkan melalui kemahiran tangan. Kamu tulis sahaja di jawapan tanpa perlu angkat tangan dan bercakap. Bulat sahaja jawapan yang kamu rasakan betul. Nyatakan maksud kraft tangan. A. Seni melukis tangan. B. Peralatan teknologi moden. C. Rekaan seni banner tradisional. Dan D. Warisan seni yang dihasilkan melalui kemahiran tangan. Cikgu cakap tak perlu bagi tahu jawapan. Kamu bulatkan sahaja. Okey, soalan nombor 2. Kenal pasti contoh kraft tangan yang popular untuk dijadikan cenderamata. Cikgu ulang. Kenal pasti contoh kraft tangan yang popular untuk dijadikan cenderamata. A. Batik. B. Songket. C. Bakul rotan. D. Anyaman plastik. A. Batik. B. Songket. C. Bakul rotan. Dan D. Anyaman plastik. Songket B. Songket itu tenunan. Sampin, tahu sampin? D apa? D. Anyaman plastik. Batik. Bakul rotan. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Namakan bahan mentah yang dibekalkan oleh industri desa dan hiliran kepada industri kraft tangan. A. Balak. B. Daun nipah. C. Daun kelapa. Dan D. Buah-buahan. A. Balak. B. Daun nipah. C. Daun kelapa. Dan D. Buah-buahan. Namakan bahan mentah yang dibekalkan oleh industri desa dan hiliran kepada industri kraft tangan. Buah-buahan. A. Balak. B. Daun nipah. C. Daun kelapa. D. Buah-buahan. Seterusnya soalan nombor 4. Nyatakan golongan yang menerima manfaat utama daripada industri kraft tangan di kawasan desa. Nyatakan golongan yang menerima manfaat utama dari industri kraft tangan di kawasan desa. A. Pengusaha kecil. B. Pengusaha kedai. C. Pelajar universiti. Dan D. Usahawan teknologi. A. Pengusaha kecil. B. Pengusaha kedai. C. Pelajar universiti. Dan D. Usahawan teknologi. Nombor 5. Jelaskan bagaimana industri kraft tangan membantu masyarakat luar bandar. Jelaskan bagaimana industri kraft tangan membantu masyarakat luar bandar. A. Mengurangkan kos sara hidup.
B. Memberi peluang pekerjaan. C. Melalui bantuan daripada kerajaan. Dan D. Memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar. A. Mengurangkan kos sara hidup. B. Memberikan peluang pekerjaan. C. Melalui bantuan daripada kerajaan. Dan D. Memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar. Okey, dapat. Seterusnya soalan nombor 6. Melalui industri kraft tangan, uraikan bagaimana pelancong dapat mempromosikan Malaysia secara tidak langsung. Okey, cikgu ulang. Melalui industri kraft tangan, uraikan bagaimana pelancong dapat mempromosikan Malaysia secara tidak langsung. A. Menggunakan barang-barang kraft tangan Malaysia. B. Memuat naik gambar barangan kraft tangan di media sosial. C. Membeli dan membawa pulang barangan kraft tangan Malaysia. Dan D. Menceritakan mengenai keunikan barangan kraft tangan Malaysia. Cikgu ulang lagi sekali jawapan. A. Mengurangkan barang-barang kraft tangan. B. Memuat naik gambar barangan kraft tangan di Malaysia, di media sosial. C. Membeli dan membawa pulang barangan kraft tangan Malaysia. D. Menceritakan mengenai keunikan barangan kraft tangan Malaysia. Soalannya, melalui industri kraft tangan, huraikan bagaimana pelancong dapat mempromosikan Malaysia secara tidak langsung. Bagaimanakah cara pelancong dapat mempromosikan Malaysia? Kamu hit dekat situ. Highlightkan bagaimana pelancong dapat mempromosikan Malaysia. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Terangkan kepentingan industri kraft tangan kepada negara. Terangkan kepentingan industri kraft tangan kepada negara. A. Peningkatan dari segi taraf hidup. B. Menarik perhatian pelancong luar negara. Malaysia menjadi tempat tumpuan dunia. Dan D. Industri pelancongan negara akan meningkat. Soalan. Terangkan kepentingan industri kraft tangan kepada negara. A. Peningkatan dari segi taraf hidup. B. Menarik perhatian pelancong luar negara. C. Malaysia menjadi tempat tumpuan dunia. Dan D. Industri pelancongan negara akan meningkat. Okey, nombor 8. Jelaskan pernyataan manakah betul mengenai industri kraft tangan. A. Kraft tangan memerlukan kemahiran yang rendah untuk dihasilkan. B. Industri kraft tangan dibantu dalam industri kraft tangan membantu dalam meningkatkan ekonomi desa. C. Kraft tangan bergantung sepenuhnya kepada bahan mentah yang diimport. D. Industri kraft tangan hanya penting untuk pelancongan dan tidak dipengaruhi oleh sektor lain. Cikgu ulang sekali lagi.
Jelaskan pernyataan manakah yang betul mengenai industri kraftangan. A. Kraftangan memerlukan kemahiran yang rendah untuk dihasilkan. B. Industri kraftangan membantu dalam meningkatkan ekonomi desa. C. Kraftangan bergantung sepenuhnya terhadap bahan mentah yang diimport. D. Industri kraftangan hanya penting untuk pelancongan dan tidak dipengaruhi oleh sektor lain. Seterusnya, nombor 9. Terangkan bagaimana industri kraftangan mampu menarik perhatian pelancong dari luar negara. Okey. Terangkan bagaimana industri kraftangan mampu menarik perhatian pelancong dari luar negara. A. Harga produk kraftangan yang sangat murah. B. Produk kraftangan mudah untuk didapati. C. Kecantikan dan kehalusan seni produk kraftangan. D. Proses penghasilan produk kraftangan mengambil masa sangat cepat. Terangkan bagaimana industri kraftangan mampu menarik perhatian pelancong dari luar negara. A. Harga produk kraftangan yang sangat murah. B. Produk kraftangan mudah untuk didapati. C. Kecantikan dan kehalusan seni produk kraftangan. Dan D. Proses penghasilan produk kraftangan mengambil masa yang sangat cepat. Okey, soalan yang terakhir. Soalan 10. Dengar baik-baik. Simpulkan kesan industri kraftangan jika tidak dipelihara oleh generasi seterusnya. Industri kraftangan akan terus maju. Industri kraftangan akan mengalami pertumbuhan yang menggalakkan. C. Industri kraftangan akan terus mendapat perhatian dan sokongan masyarakat. Dan D. Kehilangan identiti dalam industri kraftangan dan industri ini akan mengalami kepupusan. Jangan ragu bila pulang, daku tentu datang bertanya. Sakit cinta.